Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam podcast Sekali Ketuk, di mana kita akan cuba mengupas apa juga perkembangan maupun semasa maupun politik di Sabah. Saya Khairi Fitri dan juga Sabrina, moderator anda. Dan kita sudah masuk di episod yang ke-20 hari ini, Irina. Dan hari ini kita bawakan kepada anda seorang tetamu bersama dengan Tuan Lu Yantong selaku pengarah pilihan raya yang ke-17 MCA Sabah. Selamat datang kita ucapkan Tuan Lu ke podcast Sekali Ketuk hari ini. Ya, Tuan Lu. Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput saya hadir pertama kali ke podcast Ketuk. Sekali Ketuk. Sekali Ketuk. Ya. Kenapa Tuan Lu? Tuan Lu masih belum panas lagi kan? Ya, belum panas. Nanti kita kasih panas Tuan Lu sampai Tuan Lu tidak pandai berhenti bercakap. Dan memang pertama kali agak sejuk. Kon juga sejuk. Nanti kita panaskan lagi keadaan Tuan Lu. Dan bagaimanapun saya berterima kasih pada Tuan Fitri dan juga adik Rina. Wow, adik ya. Adik Rina. Salam sejahtera. Ya. Kopi Wasian. Ya. 大家好. 大家好. Hau. Okay, Tuan Lu 30 tahun dalam politik kita difahamkan ya. Cukup lama. Ya. Cukup lama. Banyak pengalaman. Dari muda sampai dari belia hingga beliau. Dari bujang enggak tuh? Dari bujang enggak tuh Tuan Lu? Dari bujang enggak tuh? Belum. Memang sudah kawin. Sudah kawin lah. Okey. Bertemu jodoh dalam MCA? Bukan. Selepas kawin baru terlibat aktif dalam politik. Okey. Baik Tuan Lu, Fitri, kita tidak mau buang masa yang mungkin lebih panjang kan. Ya, sebagai pengarah pilihan raya ke-17 MCA Sabah kali ini, kita difahamkan MCA mendapat 2 kerusi pada kali ini. Ya, betul? Satu di Tanjung Kapur dan satu lagi di Karamunting. So, boleh Tuan Lu jelaskan secara ringkas bagaimana kedudukan MCA Sabah menjelang PRN 17 kali ini? Ya, kami memang sudah cukup lama bersedia. Kami adakan latihan dan juga bermacam-macam tapisan untuk kami punya calon dan juga jentera-jentera di kawasan. Ini bukan saja di negeri Sabah kita training, sehingga kita bawa ke pusat juga kita training mereka. Jadi rasanya kami memang boleh bertanding dalam kawasan yang mana kami tumpukan. Sudah bersedia ya? Sudah cukup bersedialah rupanya. Okey. Jadi apa-apa yang membezakan suasana politik Sabah kali ini berbanding PRN sebelumnya? Ya memang macam kali yang 200 panggal lalu, rata-ratanya rakyat ni dia merasa simpati kerana belum lagi cukup panggal sudah dijatuhkan lah kan. Jadi mereka mempunyai satu perasaan simpati khususnya di kawasan bandar ini. Jadi pada waktu itu calon-calon daripada Barisan Nasional memang merasa susah lah, kita mendapat cabaran yang sungguh sengit. Jadi kebanyakan kami kalah di bandar, termasuk saya lah. Gitu. Jadi kali ini berlainan pula. Kenapa saya kata berlainan? Sebab setelah kita 1 panggal 5 tahun dan kita sudah coba pemerintah baru dan rakyat pun juga sudah tahu pertukaran berterusan. Mereka sudah paham, bukan lagi mengharap-harap pertukaran seterusnya. Jadi kali ini angin tidak begitu kuat. Angin dia balik kepada lain sudah. Mungkin kalau boleh cakap yang saya rasa lah, ini pandangan saya, yang saya rasa di ground, angin macam seolah-olah lebih tiup kepada lokal. Kita terus terangkan memang, tetapi ini kita boleh nanti boleh kita sentuh macam mana jelaskan kan. Setakat ini yang saya boleh sampaikan. Okey, sebelum kita menyentuhlah isu parti lokal dan parti tempatan, mungkin Tuan Lu boleh jelaskan sejauh mana MCA Sabah telah bersedia dari segi jentera, organisasi dan juga strategi lapangan sempena PRN kali ini. Ya, kami sudah menempuh, sebenarnya sebelumnya kita menempuh kepada 6 kawasan. 4 kawasan yang dulu kami tanding
malangnya kami kalah lah. Tetapi oleh sebab kami mempunyai PPM, yaitu unit PPM, UPPM, empat kawasan kami mempunyai UPPM. Jadi di sana kami memang sudah kau tahu lah, ini jabatan UPPM ini satu jabatan kerajaan yang mana boleh berdekatan dengan ini ground lah ataupun rakyat. Rakyat. Jadi kita memberi perkhidmatan secara menyeluruh. Tetapi malangnya ini kita kebelakannya kita kan kerajaan BN, kita terpaksa mungkin mengadakan satu persefahaman dengan PH Pakatan Harapan. Betul. Jadi yang mana mereka menangi pada penggal yang lalu, BN tidak akan meletakkan calon. Betul. Jadi kami yang tinggal sebenarnya ada 3 kawasan lagi, yaitu satu Tanjung Kapur, kedua di Sandakan yaitu Karamunting, N54 Karamunting, dan juga N61 Segama, yang mana ini bukan tandingan oleh Pakatan Harapan. Jadi kami berpeluang untuk mungkin lobby lah kawasan tersebut. Dan setakat ini boleh katakan bersyukurlah dan berterima kasih pada pucuk pimpinan Barisan Nasional kerana memberi kami 2 dari 3 tu kami dapat 2 juga. Dan kita memang ada persediaan di sana sudah. Jadi di lapangan tu kita katakan dulu yang pertama kita sebut yaitu Tanjung Kapur. Seorang anak jati, orang tempatan. Ini Kevin Lee. Jadi dia memang lama sudah sana. Dia seperti mana yang saya memasuki join MCA 30 tahun juga. Pengalamannya Sama pengalamannya. Sama. Dan beliau sudah lama memegang ketua bahagian di Kudat. Sebelum dia menjadi calon, dia telah memberi perkhidmatan walaupun tidak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan, tetapi telah bertungkus lumus memberi perkhidmatan yang bolehlah, yang mampu. Kita tahu kalau kita bukan dalam kerajaan, sumber memang berkurangan. Kekangan yang paling besar. Ada kekangan. Tetapi walau bagaimanapun, beliau telah memberi perkhidmatan yang cukup baik di kawasan tersebut. Dan di sana dia punya jentera dia memang sejak dari dulu sehingga sekarang ada dia punya pengikut. Jadi itulah kami memberi peluang kepada beliau. Dan satu lagi di Karamunting. Sebenarnya Karamunting ini kami mempunyai satu unit UPPM di sana. Tapi malangnya pada 2 tahun yang lalu ini kami punya PPM lah, dia keluar. Jadi itulah kami mempunyai seorang baru lagi, orang baru. Tetapi orang baru ini walaupun muda nampak, tetapi dia juga lama dalam MCA. Boleh katakan sama dengan saya juga, dari pemuda. Jadi orang ini dia pernah memegang jawatan pengurus LPKP Sabah. Jadi cukup pengalaman juga. Memang dia yang jadi calon pada pilihan raya kali ini. Baik, Tuan Lu, kalau kita melihat pilihan raya pada kali ini, apakah misi utama MCA dalam PRN pada kali ini? Adakah fokus kepada kerusi, kerjasama ataupun pengaruh dasar itu sendiri? Memang kita ini sentiasa kerjasama dengan Barisan Nasional. Kita kan satu ahli dalam Barisan Nasional sejak dulu lagi. Penumbuhan Barisan Nasional, MCA lah salah satunya kan. Jadi bermula daripada parti perikatan dahulu pun memang kerjasama itu tidak lagi kita boleh nafikan. Walau susah senang kita tetap bekerjasama dengan Barisan Nasional. Dan di kawasan Kudat ini, terkhususnya Tanjung Kapur, kita tahu kawasan ini di sebelah utara kan, dan di sana kita nampak kebelakangannya ini sektor ekonomi merosot di sana. Banyak ini pemuda-pemuda turun
sama ada turun ke Kota Kinabalu Okey. ataupun ke Semenanjung untuk mencari kerja. Jadi di sana orang muda semakin datang semakin kurang. Kurang. Jadi salah satu misi MCA ialah kita ingin membalikkan, sebab Kudat ini kalau mengikut sejarah dulu pernah menjadi ibu kota Sabah. Betul. 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 Bukan Betul. Sabah lah, mungkin Borneo lah. kan. Ya. Borneo Jadi, Utara ketika itu. Ya, suatu Utara. ketika Jadi itu. satu ketika dulu lah. Jadi sekarang kita ingin membalikkan. Sebenar Kudat ini mempunyai potensi. Dia ada tip of Borneo. Ya, ya. Betul. kan. Hub Dia pelancongan, hub perikanan ya, kan. betul. Perikanan, ikan pun banyak di sana. Betul. Dan satu lagi mungkin ramai orang yang tidak tahu di sana dia mempunyai 2 lautan yang bertemu. Ya, betul. 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 Kita boleh Ada keunikannya kita di sana. boleh letakkan Ya. satu kaki di lautan Suluk, satu kaki di lautan Ya, Cina Cina Selatan. Selatan. Betul. Kan? Ini satu keunikan. Ya. Yang tidak ada di tempat lain. Jadi betul, kalau kita mempromosi ini, mungkin dia akan menggalakkan ramai pelancong Pelancong ke datang. Kudat. Dan kalau ramai pelancong, dia akan Meningkatkan. banyak peluang pekerjaan. Betul. Ataupun perniagaan. Dan ini salah satu misi kami, kalau boleh kita mempromosikan pelancongan di sana selain daripada perikanan, pertanian, macam-macam kita boleh buat di sana. Betul. Jadi inilah misi kami, dan di Tanjung Kapur dan di Karamunting. sama juga mereka. Karamunting ini di Sandakan. Mhm. Jadi Sandakan ini ke belakangnya pun merosot. Dia juga menjadi ibu kota, pernah menjadi Betul. kedua. Ya. Betul. Kan? sebelum Kota Kinabalu. Betul. Ya, betul. Jadi kita ingin kembalikan kemakmuran di sana. Jadi itulah misi sebagai calon MCA. Di 2 kawasan tersebut. Okey, Fitri. Saya kira ini satu orang bilang satu misi yang cukup baik untuk orang bilang mengelakkan anak muda daripada keluar daripada tempat sendiri kan. Peluang pekerjaan itu ada di tempat sendiri. Jadi mungkin cabaran terbesar dalam menyesuaikan kempen MCA dengan landscape politik Sabah yang unik ini. Mungkin antaranya antara parti lokal dan versus parti nasional. Mungkin Tuan Lu boleh memberikan pandangan Tuan Lu sendiri. Ya, ini satu topik yang hangat Ya, sekarang. Ya, betul. betul. Rata-ratanya orang sekarang kata parti lokal, kita tak mau tolak ini parti nasional. Sebenarnya ini mungkin satu pemahaman mereka saja. Ini berdasarkan sebenarnya ialah pemimpin, bukan parti. Betul. Kalau kita kata local party, di Sabah ini kita sudah boleh katakan tukar 6 kali kerajaan. Sejak ini perikatan ataupun apa ni yang waktu itu USNO kan. Okey. Jadi selepas berjaya PBS, Barisan Nasional, selepas itu Warisan Plus dan juga GRS 6 kali sudah. Jadi dalam 6 kali ini ada, boleh katakan ada 5 kali diterajui oleh local party. Cuma sekali saja oleh Barisan Nasional. Betul. Jadi kita Barisan Nasional cuma memimpin, boleh katakan hampir 20 lebih tahun lah. Sejak tahun 1994 sehingga 2018 kan. 24 tahun. 24 tahun. Dalam 24 tahun ini banyak juga kita nampak apa yang dibangunkan oleh Barisan Nasional. UMS lah, kan, Pemborneo lah, kan. Banyak lagi jalan raya dan Sepanggar lah, kan. Banyak yang kita bangunkan. Tapi mungkin masanya tidak mencukupi. Sebab dalam masa kita memegang politik ini pun sentiasa menerima cabaran. Betul. Jadi itulah saya rasa bukan kita nak bandingkan lokal atau nasional. Dia punya masing-masing mempunyai kelebihan. Kalau parti nasional kita mempunyai kelebihan sebab kita lebih berdekat dengan pusat ataupun federal. Jadi kita senang kita sama-sama memahami dan menjalankan program-program atau melaksanakan apa-apa saja rancangan yang baik untuk rakyat.
Dan itu sebenarnya lebih senang. Maksudnya ada rundingan diplomatik lebih mudah lah ya. Lebih mudah sebab kita dalam satu parti. Betul. Kalau lokal ini memang ada kelebihannya. Kita tidak boleh menolakkan yang lokal ini tak baik, baik juga. Tetapi kita harus pandang pemimpinnya. Dan sekarang kita tengok yang kita dalam lokal ini dulu pun kita sama-sama dalam kerajaan Bini. Oke. Kan semua dalam kerajaan lah sama saja. Tapi Cuma kita juga balik. itu apa yang kita cakap itu Baju kursi saya saja. tukar. Baju saja. yang Tukar baju saja. Tukar baju saja. Jadi apa perbedaannya kalau itu pemimpin yang sama, Betul. baju saja ditukarkan. Jadi itu saya harap rakyat harus memikir tentang beginilah, perkara beginilah. Apa keutamaan MCA dalam manifesto pilihan raya kali ini? Ya, kami lebih ketahuilah kalau MC ini kita ini kan bangsa Cina keseluruhannya. Jadi kami fokus kepada ekonomi. Peluang pekerjaan, peluang perniagaan, itu yang sentiasa kami fokuskan dan juga sudah tentu orang Cina ini dia lebih penting pendidikan. Betul. Jadi ini 3 yang kami akan fokuskan. Kami akan menggunakan keupayaan kami, kelebihan kami di pusat untuk membantu kawasan-kawasan yang kami menangi ataupun keseluruhan Sabah lah. Kita akan membantu lah. Sebab kita ada sudah itu saluran dia kan. Kalau dulu kita bukan pegang jawatan, bukan senang lah mau atur kan. Oke, bagaimana proses pemilihan calon dijalankan untuk memastikan calon MCA ini yang boleh menang dan boleh kerja? Ya, ini memang orang-orang calon-calon yang kami pilih ini memang lama di sana. Seperti Kevin Lee ini berpuluh tahun sudah, 30 tahun. Dia terus berkhidmat walaupun tidak diberi apa-apa jawatan dalam kerajaan. Betul. Tetapi dia terus berkhidmat dan dia menggunakan kelebihan sewaktu kami ada mempunyai menteri di persekutuan. Pada waktu itu kami mempunyai 4 menteri. Menteri kan, kementerian 4 lah kami pegang. Jadi Kevin membantu. Seperti Puspakum memberi peluang kepada orang sana tidak payah lari ke KK ataupun Kota Merdu. Dan juga ini kelapa sawit kami mencari waktu itu kami ada YB Datuk Seri Wijik Seng. Dia memegang itu jawatan. Jadi kami memberi peluang lah. Dan salah satunya kebajikan. Waktu itu kami punya menteri ialah Datus waktu sekarang mungkin Tan Sri sudah kan Yen lah. Jadi dia sebagai pernah memegang ini Portfolio itu. Wanita dan kebajikan kan. Dalam perkara itu kami juga Tuan Kevin juga membantu orang-orang di sana, warga Mas, orang-orang yang perlu dibantu untuk mendapatkan bantuan warga Mas dan lain-lain. Jadi dia sudah lama di sana berkhidmat dan kami tahu dia boleh bekerja. Seorang yang jujur, yang tidak cakap banyak, hanya bekerja, dan itu sebagai kriteria yang kami ambil kira. Dan sebaliknya di sebelah Karamunting pun begitu juga. Beliau Datuk Chin, kami panggil selalu Datuk Chin. Seorang bukan muda juga lah, dia pun 50-an sudah. Tetapi muka dia nampak seolah-olah masih muda. Masih kuat bekerja lagi ya? Masih kuat kerja. Punya pengalaman dan juga punya keajaman untuk membantu orang masyarakat. Jadi itulah yang kami pilih. Walaupun kami ni MCA kalah di Sabah, inilah orang-orang tetap bekerja dan terus bekerja di kawasan ini. Itulah jadi satu pilihan bagi parti kami. Calon yang boleh menang dan boleh kerja. Okey, kita mau cerita pula tentang persiapan. Kan mana-mana parti pun dia mesti ada, bukan hanya didukung oleh orang-orang yang senior, tapi juga ada pemuda dan juga sayap-sayap yang lebih generasi muda lah, young generation. So sejauh mana peranan sayap-sayap ini dalam persiapan kali ini? Ya,
sekarang kami mempunyai pemuda yang mungkin baru muncul lah Mhm. 1 Okey. tahun yang lalu, Mhm. namanya Roger Yap. Roger Yap. Kenal juga. Kenal, kalau Jadi kenal. Rina kenal Betul, juga. memang Nah, kenal. berarti dia famous sudah ini. Sekarang dia famous. Famous. Dan salah satu lagi ini wanita pun mungkin adik Rina kenal. Ya. Datuk Dr. Pamela Pamela, Leong. kenal. Ini Yang orang Chai dua. sama Liang Moy mah mesti Yang kenal lah. Yang Moy. Jadi mereka ni memang bolehlah yang Betul. mana kami didik dan beri peluang, dan Datuk Pamela sekarang sudah memegang jawatan timbalan sekjen lah di pusat. Cukup tinggi lah, cukup tinggi. Ya. Pengiktirafan untuk kita di ya, Sabah. betul. Di bawah dia pun ramai wanita dan pemuda yang satu ni walaupun dia baru pegang 1 tahun dan Betul. sudah baru 1 tahun lebih saja sudah muncul ya, Betul. sehingga ramai orang yang tahu dia. Ya. Berarti ini mereka akan cari peluang dalam Betul. biar ini untuk membantu Betul. Ya. calon-calon kami Ya. di dua-dua kawasan ini. Ya. Nah, itu saya rasa tidak dapat dinafikan lah. Betul. Okey. Okey. Tuan Lu, adakah MCA Sabah kali ini menggunakan pendekatan digital, media sosial dan data analitik dalam strategi PRN 17? Ini sudah tentu sebabkan ini era baru sudah. Betul. Kita tidak dapat membelakangkan digital. Walaupun macam saya ni tua sudah ni kan, berumur sudah 60-an, tapi masih kita kena belajar. Ya. Kalau tidak kita terkeluar dalam Betul. Tidak boleh mengikuti arus Ya. bersama. Betul. Jadi ada kami ada juga tuh. Mungkin boleh promosi sedikit apa TikTok kah atau Ya, TikTok kami ada satu kumpulan TikTok yang datang ke Sabah baru-baru ini. Dia sudah datang berkali-kali sudah lah. Tapi baru-baru ini dia diarah oleh presiden kami untuk datang mengajar kami. Macam kita buat TikTok walaupun kami yang berumur ni tak dipaksa untuk belajar. Kita tahulah kalau orang yang berumur ni mau main TikTok ada sedikit rumit. Tetapi kena suruh aja. permulaan mungkin rumit tapi selepas ini kita percaya semua akan smooth. Apalagi orang muda kan. Orang muda memang lebih pandai, lebih mahir. Saya percaya lepas ni Tuan Liu akan lebih banyak TikToknya. Nanti kita follow supaya kita boleh tengok Tuan Lu apa buat Nanti saya dalam. akan coba. Lebih Sebab banyak saya- tarian ke apa tu Tuan Liu nanti? Saya juga sedang belajar ni, kau tahu lah. Dan presiden kami pun paksa kami, mesti belajar. Siapa mau jadi calon mesti belajar TikTok. Kalau tiada TikTok, janganlah kamu jadi calon. Dia kata. Betul. Jadi terpaksa lah kami ni training. Macam-macam lah. Okey, Tuan Lu, tadi kita sebut tentang peluang pekerjaan, tapi mungkin ada tambahan apalagi tawaran baru yang MCA mau berikan kepada golongan muda di Sabah yang cenderung kepada politik segar. Sudah tentu ini satu perkara yang sangat penting. Pendidikan, terutama sekali dalam politik. Saya rasa kebanyakan rakyat ini mereka tidak berapa meminati politik. Politik, betul. Kebanyakan yang minat politik ini orang yang mempunyai kemahuan atau keinginan itu saja. Yang rata-rata di luar itu, rakyat di luar itu, dia orang tidak berapa berminat menceburi politik. Jadi saya rasa ini satu peluang kita harus mengajar orang muda untuk memahami apa itu politik. Dan barulah mereka boleh membuat pemilihan yang betul. Politik ini kan sungguh complicated. Betul. Dia lebih lagi rumit daripada bidang bisnes. Tetapi dia memegang nasib kita. Betul. Kalau politik ini tidak bagus seperti sekarang, rata-rata orang Sabah kata, tak tahu saya mau pilih siapa. Mungkin boleh kita saya tanyakan satu soalan dan tambahan sedikit. Bagi mungkin pengundi muda yang berbangsa Cina, apa mungkin yang mereka melihat sebagai asas dalam memilih kerajaan selepas ini? Pada pandangan Tuan Lu. Orang muda ini sudah tentu satu, dia mau peluang pekerjaan. Senang dapat kerja. Gaji Besar. sekian. Faktor calon? Itulah. Jadi macam mana kita
mendekati mereka. Ini salah satu yang kita sebagai kerajaan atau yang ingin menjadi kerajaan ini, dia harus mencari atau macam mana mengeluarkan satu polisi atau rancangan untuk menambahkan peluang pekerjaan dan menarik perhatian orang muda untuk lebih giat menceburi politik. Kalau politik ini ramai orang yang menceburi dan memahami, baru pilihan mereka itu lebih tepat. Kalau tidak, janganlah. Sehingga sekarang ini kita tidak tahu macam mana kita mau pilih. Banyak. Saya keluar di luar, jumpa ramai orang kata, kali ini saya tidak tahu mau pilih mana satu parti. Terlalu banyak. Dan semua pun cakap dia yang terbaik. Kalau kita sebagai rakyat biasa, kita tidak dapat menganalisis mana satu yang baik. Jadi kita main tembak saja. Jadi nasib kita pun ditembak. Betul. Kita mungkin sedikit pandangan dari saya. Agak sedikit bukanlah bilang bahaya Fitri ya, tapi kita berada dalam satu anak muda punya undi ini bukan main-main. Kalau mereka tidak faham asas memilih kerajaan, itu akan mendatangkan risiko juga, kerana mereka adalah kumpulan yang paling ramai mengundi pada pilihan raya yang kali ini. Nanti dia mengikut perasaan saja. Ya. Dia tengok TikTok macam tadi. Itu kan- Rina kata TikTok. Tapi ini TikTok, macam mana kita mau tahu sama dia ada betul atau tidak? Kan membezakan dia. Ini berita ini betul ataupun ini palsu. AI lagi sekarang AI dengan lagi. penggunaan AI. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang ini, maka mungkin akan terikut perasaan tersebut, membuat sesuatu yang tidak betul. Keputusan yang mungkin salah. Kita tahulah orang sekarang ini mau jadi calon, pandai dia orang bermuka-muka. Betul. Lamar seperti apa yang Adik Rina suka, saya lamar mana yang suka. Betul. Jadi apabila sudah menang, tidak serupa pula. Kata tidak serupa bikin. Jadi Dalam nih. jadi tetapi kalau kita ini sudah biasa, kita tahu apa yang dia cakap. Ada yang mereka cakap itu, mereka janji itu tidak mungkin dicapai. Dan kalau kita sudah tahu, ini tembirang, kita boleh tahu. Tapi kalau kita tidak mempunyai pengalaman, Betul, dan maka pengetahuan. kita dengar syok lah. Ini janji bulan Bintang. Terang dan bintang kan. syok nih. Sekali sudah undi, rupanya tak boleh pula. Jadi itulah saya, dalam pandangan saya ingin lebih ramai orang memahami politik. Nah, itu satu Pendidikan hasrat politik. saya lah. Okey. Jadi mungkin apa inisiatif MCA untuk membina semula keyakinan rakyat terhadap politik yang berasaskan nilai dan juga integriti ni Tuan Lu? Ini bukan satu perkara yang senang. Kita cakap senang, buat susah. Kalau rakyat di luar tidak memahami, maka dia mudah termakan. Kita kenalah memberi peluang kepada mereka untuk mempelajari melalui kesilapan. Ramai yang sekarang pun rasa mungkin mereka rasa silap lah, atau mereka rasa curiga, macam mana kami pilih begini pun begitu juga, pilih sana pun begitu, pilihan tidak ada satu yang tepat. Jadi itulah mungkinlah kelemahan kita sendiri juga, sebab kita tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk memilih mana yang betul, mana yang salah. Mungkin di sini kita boleh terangkan kepada netizen cara memilih, mungkin melalui track record mungkin. Track record salah satu, dan mungkin mereka kena lebih kenali politik, lebih tahu pemimpin politik dia, menerusi gerak geri dia. Dan ada orang dia cakap begini, tetapi dia buat lain. Kontradik. Jadi kita kena tahulah macam mana kan. Kalau kita tidak ceburi politik, macam mana kita boleh tahu. Betul. Tadi Tuan Lu ada sebut tentang perubahan ataupun pertukaran kerajaan. Betul, yang sudah berapa kali? 6 kali Tuan Lu sebut tadi. Jadi bagaimana MCA melihat
perpecahan dan peralihan kuasa yang kerap berlaku dalam politik Sabah ni kesannya kepada kita sebagai rakyat. Kita tengok Sabah ni sekarang ramai orang yang kata Sabah ni kenapa ketinggalan. Salah satu faktor, bukan kata semua, saya tidak kata semua, tapi salah satu faktor yang kita terlalu kerap menukar Bertukar kerajaan. kerajaan. Jadi kalau kita terlalu kerap menukar kerajaan, ini pemimpin dalam kerajaan itu ataupun lapisan ini dia kena train lah, kena belajar kan. Kalau tiba-tiba tukar satu orang yang baru lagi, belum lagi dia paham macam Betul. mana mentadbir Mentadbir. negara, Betul. dia sudah pegang jawatan yang penting. Hmm. Jadi macam mana dia urus. Belum lagi dia biasa, Sudah kena tukar lagi. tukar. Ya, Mak. Jadi kita kena dan saya bangga dengan sebelah kita tu, dan bukan saja saya bangga lah, rata-rata orang Sabah orang yang sebelah negeri kita ini, Sarawak. Tapi mereka ni dari dulu sampai sekarang satu saja gabungan yang memegang kerajaan. Jadi pemimpin saja ditukar, parti tidak ditukar. Jadi mereka mempunyai masa untuk mencari pemimpin yang bagus. Dia boleh latih, dia boleh macam tadi kita boleh tapis, tengok mana satu yang bagus, mana yang satu tak bagus, pelan-pelan dia boleh pilih. Kita ini selalu kerap, ada yang 9 tahun tukar satu kali, baru-baru ini dua tahun lagi tukar lagi. 2-6 bulan Ya. tukar. Jadi ini menyebabkan satu faktor utama. Jadi saya harap mungkin kali ini kita dapat memilih satu gabungan yang kuat, dan biar gabungan kuat ini yang memimpin kita memerintah negeri Sabah. Dan salah satu yang penting ialah kita kena pandai pilih calon-calon. Ya. Semua pun calon kata dia yang paling bagus, tapi rakyat harus pandai menilai. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Okey, Okey, silakan. Okey, apa pandangan MCA terhadap kemunculan parti-parti tempatan yang baru ni, Tuan Loh? Ya, macam tadi saya cakap ni, parti baru ni, ya memang mereka kita faham, mereka ni pun di dalam tu mempunyai kepakaran bermacam-macam, pakar profesional lah macam-macam. Tapi mereka tidak mempunyai pengalaman dalam mentadbir negeri. Jadi apabila dia pegang kerajaan, belum tentu dia boleh mengurus dengan baik. Apabila dia tidak boleh mengurus dengan baik, rakyat sekarang tidak boleh tunggu. Macam dulu kita boleh tunggu 10 tahun, 20 tahun. Sekarang ni 1-2 tahun rakyat sudah mengamuk. Betul. Betul kan? Betul. Sebab rakyat ni senang mendapat info, Pak. Ya. Kerana inilah new media yang menyebabkan rakyat cepat dapat info. Betul. Jadi dia tidak mau tunggu sampai 5 tahun atau 10 tahun. Untuk menukar Dalam lagi. 2-3 tahun kalau masih lagi tidak nampak apa pembaruan, itu jadi mereka rakyat ini akan mengamuk lagi. Jadi mungkin tukar lagi. Jadi sampai bila kita mau tukar? Betul. Jadi itulah kita harap kita pilih orang yang punya pengalaman. Dalam banyak-banyak calonnya banyak yang mempunyai pengalaman yang begitu cukup. Kita pilihlah yang bagus-bagus ini, dan biarlah mereka yang mentadbir negara Sabah ini. Kita pilih kestabilan demi kemakmuran. Ya. So mungkin satu soalan yang berkait dengan pengundi muda tadi. Mungkin Tuan Lu, bila saya sudah tersasul panggil Datuk, mana tahu akan datang nih coming soon. Pesan Tuan Lu mungkin kepada pengundi muda menjelang pilihan raya kali ini. Silakan. Ya, saya haraplah seperti mana tadi saya sudah cakap, pengundi muda ni janganlah kita tidak bersedia. Macam juga kita kalau mau ambil SPM ni, kita kena belajar dulu. Betul. Kita belajar 5 tahun baru kita ambil SPM. Jangan kita tidak belajar langsung terus masuk ke gelanggang pemeriksaan. Jadi kalau begitu kita main timbak saja. Main timbak saja itu kalau keluar itu keputusannya, kalau kena Okey lah. Tapi kalau dia kena, KO lah. KO lah. Jadi saya rasa selalunya main timbang ni susah mau kena, Pak. Jadi kita kena hafal, kita kena tahu apa itu
politik Politik. dan siapa yang kamu mau pilih. Kita akan analisis setiap parti. Oh, begini banyak parti, 15 parti mungkin, Ya. 20 parti 22, Kita 22, kena 23. membuat analisis kalau parti ini kita pilih apa yang dia boleh buat. Orang itu cakap itu betul atau tidak. Dia mempunyai keupayaan untuk membawa kita ke arah pembangunan yang lebih baik ke tidak. Kita kan tak tahu. Jadi apabila kita punya pengundi muda, kalau mereka mempunyai pengalaman, mereka tidak akan mengundi secara hantam sajalah. Gitu. Itu yang saya ingin sampaikan kepada muda yang baru, sebab mungkin mereka ni tidak berpengalaman, baru pertama kali, khususnya yang pertama kali untuk mengundi. Ini kadang-kadang ramai ya, sebab macam anak saya pun dia siapa mau undi ni saya tidak tahu ni apa bikin kita undi ni ada. Jadi kita kena kasih paham mereka, ini pun salah satu sebagai ketua keluarga. Ibu bapa harus Main peranan juga ya. main peranan yang penting. Kalau kita mau negara kita maju, negeri kita maju, rakyat pengundi memain peranan yang penting sekali. Kalau kita mempunyai pengalaman yang cukup, kita tahu macam mana memilih, maka negara kita akan maju. Itu. Okey, Fitri. Okey, Tuan Lu, sebelum kita akhiri podcast kita, mungkin sedikit harapan MCA terhadap pembentukan kerajaan negeri pasca PRN 17. Apa maksudnya ni? Sebab ni terlalu banyak parti tau ni. Macam mana kita mau harap? Kalau mau harap ni sudah tentu Barisan Nasional lah. Mana lagi kita mau pilih kan? Itulah kita yang harapan yang terbaik sekali. Kenapa? Barisan Nasional punya track record. Kita sudah pegang 60 tahun. Memang tidak sempurna. Kita pun semua tahu. Tetapi kita mempunyai pengalaman. Kita punya ahli-ahli dalam Barisan Nasional sudah begitu lama. Mereka tahu macam mana mentadbir negara. Itu salah satu yang sangat penting. Itu mungkin hasrat jalan. Jadi kalau boleh, biarlah Barisan Nasional yang bangkit semula di negeri kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Mr. Lu Yantong selaku pengarah pilihan raya PRN 17 MCA Sabah sudi hadir ke podcast Sekali Ketuk. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan persiapan MCA menjelang PRN yang ke-17 hari ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Lu. Ya, terima kasih Tuan Lu sudi hadir. Jangan lupa undi MCA punya Menata mau cakap dalam bahasa Cina sedikit? Ya, sedikit pesanan dalam bahasa Cina. Ini untuk pengundi Cina lah. Pengundi Cina ya, silakan. 各位选民们，大家好，我是卢远东，我是马华沙巴州选举委员会的负责人、主任那么我希望我们的选民能够选我们马华2位候选人。我们有2位候选人，其中一位是在这个古达 N4 单用嘎布，另外一位是 N54 嘎拉蒙丁，这2位都是很好的候选人，希望大家能够考虑他们。谢谢大家。 Okey. Baik, kita sudah sampai ke penghujung rancangan pada episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Kita berbesar hati kepada Tuan Lu kerana sudi hadir untuk bersama-sama kita pada malam ini, Fitri. Jadi kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Kalau bukan di sini, di mana lagi? Kalau bukan hari ini, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.